Halo? Imam, ada orang tak puasa kat hujung kampung sana. Astaghfirullahaladzim. Betul ke ni? Okey, saya datang sekarang. Astagfirullah. Kenapa, Mam? Saya dapat aduan, ada orang tak puasa dekat kawasan sini. Allahu Akbar. Saya nak jual sekali, Mam. Jom. Allahu Akbar. Terlepas pula. Mam, saya cukup pantang orang tak puasa ni. Kita kena cegah kemungkaran supaya orang ambil berat. Betul tu. Kita puasa ni supaya kita rasa kesusahan, supaya kita faham macam mana orang susah. Ramadan ni mengajar erti kita empati tau. Supaya kita faham kesusahan saudara kita. Contohnya macam dekat Afrika. Diorang nak makan pun susah tau. Nak berbuka pun tak tahu nak makan apa. Berbeza dengan kita, makanan cukup melimpah ruah. Tapi alhamdulillah, dengan pasukan Insaf Insani, mereka bantu daripada segi rohani dan jasmani. Bantu makanan, pendidikan, masjid, telaga dan macam-macam lagi. Semua ni demi bantu saudara kita.